Saya Kak Ida, owner penjual nasi lemak. Bermula jam 3 pagi. Ini kisah saya. Assalamualaikum. Nama akak Nurlidawati. Panggil je Kak Ida. Rutin harian macam biasalah, niaga. Banyak daripada pagi tu, dari awal pagi pukul 3 dah nak kena bangun, masak nasi lemak, semua nak uruskan, nak masak. Saya Kak Ida, owner penjual nasi lemak. Bermula jam 3 pagi. Ini kisah saya. Lauk-lauk apa semua. Daripada pukul 3 tu, pukul 4 dah start niaga. Daripada pukul 4 niaga sampai dalam pukul 10, 10.30. 10.30 habis niaga. Terus belanjalah untuk barang-barang niaga untuk besok. Sampai dalam pukul 2, pukul 3 settlekan lagi untuk barang besok lagi. Dah settle tu, tak ada apalah, cuma tinggal masak je lah. Tengah tu akak beli barang kering dulu. Barang kering seperti cili kering, beras, santan, gula. Barang basah tu akak beli sekali juga semasa beli barang kering tu. Macam halia, kunyit, serai, timun, semua akak beli dalam pukul 10.30 tu lah. Dalam pukul 1.30 tu baru akak beli barang basah macam ayam, ikan, daging, paru, semua tu akak beli dalam pukul 1 tu lah, 1.30 sampai dalam pukul 3. Itu.
Cabaran dia tu memang mencabarlah sebab kita dekat sini duduk ramai yang niaga. Peniaga pula benda yang sama. Jadi nak tak nak kita kena cubalah. Selagi kita mampu, kita cuba. Cabaran tu orang kata semua tempat pun ada cabaran. Mana-mana cabaran tu ada. Tapi dengan berkat sabar, akak cuba buatlah yang terbaik. Okey. Cabaran tu buat masa sekarang ni memang besar, memang berat sangat lah. Dengan keadaan sekarang suami akak baru 6 bulan. 6 bulan ke 7 bulan kena stroke. Jadi dalam masa yang tu dengan akak nak teruskan perniagaan akak dengan akak seorang, nak uruskan anak-anak lagi, suami lagi, memang berat lah dugaan dia tu, cabarannya memang berat. Tapi akak terpaksa kena buat. Kalau akak tak buat, siapa nak bantu kita, siapa nak tolong kita. Dengan sekarang suami pun mungkin dah tak bekerja lagi, ataupun kalau bekerja pun ambil masa. Dugaan tu memang berat lah cabaran dia. Itu yang rasa macam tercabar. Dugaan tu memang tercabar lah. Kalau nak cerita tu panjang lah. Memang niat dari kampung lagi berhijrah. Memang nak niaga nasi lemak lah. Rasa sebab lah pula. Memang niat tu datang nak niaga. Dari kampung lagi nak teruskan, orang kata generasi lah. Ambil masa jugalah nak niaga tu. Banyak tahun juga akak tempuh nak mulakan perniagaan ni. Mula-mula akak buat dulu bisnes kecil-kecil, macam buat karipap, hantar kat kedai-kedai orang. Masa tu anak pun kecil-kecil lagi. Lepas tu dah lama buat karipap tu, ada persaingan ramai buat benda yang sama. Jadi start lah akak tanam dekat hati, memang niat datang nak buat bisnes niaga ni. Pada mula-mula tu PKP yang tak boleh nak rentas mana-mana daerah. Maknanya orang tersangkut mana-mana kalau balik kampung. Jadi pada masa tu mana peniaga-peniaga yang ada dekat area tempat akak ni, ada yang tersekat balik kampung, memang tak boleh balik sini. Jadi akak ambil jalan singkat, akak cuba juga buka pintu hati, cuba. Mampu ke tak mampu akak cuba. Dengan berkat anak-anak ada, dengan suami. Masa itulah akak terus sampai sekarang lah. Akak teruskan. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Terutama sekali suami. Yang kedua anak lah. Anak yang sulung, yang banyak orang kata tulang belakang akak lah. Selama dia masih belajar, walaupun dengan masih lagi belajar, tapi dia masih lagi orang kata tulang belakang akak lah. Anak-anak yang sulung, yang nombor 2, semualah anak-anak. Kawan-kawan, jiran-jiran pun ada. Adik-beradik
pun ada. Semualah tulang belakang akak sekarang ni. Itulah. Perubahannya memang nak kena bangun awal pagi lah. Daripada dulu pukul 5, sekarang dah pukul 3 kena bangun. Daripada pukul 3 tu sampai pukul 10, sampai habis settle semua, petang tu lah waktu baru akak boleh rehat, baru ada masa. Jadi dengan kawan-kawan pun nak bersembang ke, nak bercerita pun dah tak ada masa. Kadang-kadang dengan anak-anak sendiri pun tak ada masa juga nak ruang. Lampau banyak sangat lah. Nak kena urus dengan suami lagi, dengan bisnes lagi. Jadi nak kena, orang kata nak banyak perubahan lah dalam masa yang keadaan yang tengah berniaga ni. Daripada segi keuangan sekarang alhamdulillah lah. Adalah sikit sebanyak daripada anak nak belajar, dengan sewa rumah, dengan bil-bil semua. Alhamdulillah lah, dengan berniaga ni adalah boleh tolonglah akak. Dengan keadaan suami pun sekarang dah tak bekerja, alhamdulillah boleh teruskan lagi perniagaan ni. Dalam hati tu memang ada nak kembangkan lagi. Daripada kita bungkus sahaja, daripada tak ada apa-apa tu, memang ada niat juga nak buka macam meja, ada meja, jadi customer boleh makan. Niat tu ada, memang nak kembangkan lagi. Itu. Harapan akak kepada wanita-wanita yang kat luar sana tu, termasuklah macam jiran ke, kawan sendiri ke, adik-beradik sendiri ke, kalau ada kepandaian tu, cubalah nasib, cubalah